Okay guys, perjuangan kena diteruskan. Patri guys, indeks 15, 167. Main lebih kurang 17 macam tu kot. Angin pun kuat melawan kembali. Saya gunakan 5 yen. Sebelah depan green ada bunker. Belakang green kalau over sangat ada air lagi. Sebelah kanan tak ada masalah, ada pokok. Sebelah kiri pokok. Jadi kita mencari pukulan straight guys. Saya tag pin saja. Saya gunakan 5 yen. Pukul manis-manis, easy satu lihat. Manis satu, easy. Ini tekak perit macam-macam lah. Itulah dia golf guys. Semalam bagus, hari ni belum tahu lagi. Kita tengok. Kita try lagi guys. Come on, one good shot. Manis satu. Tarik sikit kiri. Wow, aku forcing. Alright. Bolehlah chip. Alright guys, ini dia Selikau bunker, cantik guys. Memang renovation di sini best lah banding dulu. Green ni dah club ni dah best lah sebenarnya. So bunker Selikau cantik, depan ada green bulat, sebelah sana ada bunker lagi kanan. Belakang ada air jauh lagi tu. Bola saya di bawah sana kot. Nanti tengok. Saya akan chip, tengok apa jadi. Green bulat guys Di sini banyak terlongkop lah. Yelah betul lah. Nak kena chip dengan baik. Okay guys, saya chip masuk. Landing dekat distance pertengahan antara pin dengan collar kot. Bola kalau terlebih slope ke kanan guys. Try. Come on lad. Aduh. Kita try lagi. Struggle for today lah nampak gayanya. Aduh. Alright guys. Yes. Come on. Macam tu. Jangan tekan tanah lid. Alright. Try satu chip. One go chip. Pun tak solid guys. Aduh, tengok depan. Right. Alright, katanya main kanan. Main kanan Belum. Sudah. Jom, main patah saya. Main kanan. Main kanan sikit je. Dekat bunker biru tu bawah saya sikit. Jauh guys. Lebih kurang 15 kaki. Aduh. Saya nak parking je ni. Harap-harap parking dengan sempurna today. One good putt. One good putt. Jalurnya. Okey. Straight je. Kanan dalam. Kanan dalam. Part 4 bogey je guys. Aduh, thank you lah kerana menonton sampai habis. Kanan dalam bogey guys. One good putt. Okey lah, kita try lagi. Manis, manis, jengke.